untuk pencarian tersebut. Itu satu. Yang keduanya, risiko. Kita nak kurangkan risiko kita. Kadang-kadang orang ni ada kepakaran lebih, jadi kita kumpul ramai-ramai, kita buat. Dalam kita buat fasa kedua ni, pengeluaran ni, akan ada apa yang dipanggil production sharing contract. Dalam production sharing contract itu, akan ada satu perjanjian perkongsian keuntungan daripada hasil yang keluar daripada galian minyak tersebut. Okey. Macam mana kalau menyentuh, macam mana kos, macam mana keuntungan diagihkan, proses dia macam mana? Prosesnya melalui 2-3 peringkat. Yang 2 peringkat pertama adalah apa yang dipanggil cost recovery. Sebab apa? Ingat ya, yang cari minyak ni, dia dah keluarkan kos. Jadi kalau dia dah berjaya cari, macam mana dia nak cover balik kos dia sekarang yang dia dah berjaya. Jadi ada satu peringkat di mana dia boleh dapat sedikit apa yang dipanggil cost recovery, yakni apa-apa ongkos yang dikeluarkan untuk pencarian, dia dapat cover balik dengan untung daripada apa pengeluaran minyak. Itu peringkat pertama. Peringkat kedua adalah cost recovery daripada usaha pengeluaran itu sendiri. Sebab untuk keluarkan, you kena bawa pelantar masuk, you kena bawa pipe masuk dan sebagainya, you kena hantar orang untuk buat kerja-kerja ni semua dan sebagainya kan. Itu pula apa yang dipanggil cost recovery untuk pengeluaran. Jadi satu cost recovery untuk pencarian, yang keduanya cost recovery untuk pengeluaran. Semua ni kena cover dulu. Semua ni kena cover dulu. Lepas tu baru kita agih untung. Tapi soalan besar yang saya nak tahu adalah sebanyak mana pecahan tu ikut pihak yang dari Malaysia dan bukan dari Malaysia. Itu soalan dia. Itu bergantung kepada banyak mana minyak yang ditemui dan juga banyak mana teknologi yang diperlukan untuk bawa minyak ni keluar, banyak mana pelaburan yang diperlukan untuk bawa minyak ni keluar. Biasanya kalau ia adalah satu penemuan yang lumayan, mestilah sendiri mau lebih kan. Jadi biasanya kalau pengeluaran tu lumayan, akan ada apa yang dipanggil ciri-ciri kontrak, di mana kalau pengeluaran tu adalah melebihi sejumlah tertentu, hak tu akan terdapat lebih hak sampai kepada Petronas sebagai syarikat minyak negara. Tetapi kalaulah kata teknologi yang diperlukan lebih rumit ataupun kos modal tu lebih tinggi, maka mungkin dari segi perundingan akan lebih berat kepada syarikat luar yang bawa modal masuk untuk buat pengeluaran tersebut. Daripada pengalaman saudara Akram, berapakah peratusnya untuk syarikat Malaysia dan berapa peratusnya untuk syarikat luar? Yang ni ikhlas saya cakap. Susah kita nak kata tepat-tepat. Tapi yang saya, daripada pemerhatian saya, kontrak-kontrak yang baru nak lupus baru-baru ni, sebenarnya banyak yang Petronas minoriti. Banyak yang syarikat luar yang majoriti. Sebab memang mereka yang terlibat daripada carian awal sampailah, dan mereka juga yang operate. Tapi kalaulah Petronas minoriti sekalipun, minoriti dia bukanlah minoriti kecil sangat. Minoriti dia mungkin duduk dalam 30% ke 40% daripada perkongsian keuntungan. Itulah sebabnya kontrak-kontrak ini dipanggil Production Sharing Contract, PSC, atau Production Sharing Agreement, PSA. Kerana ia adalah untuk berkongsi, untuk share. Tapi bukan sahaja share untung tau. Ia juga adalah untuk share risiko. Ini sebahagian daripada budaya oil and gas ni. Mungkin orang duk fikir orang oil and gas ni buat sharing-sharing ni sebab memang nak bedak untung je. Tapi sebenarnya tak. Pada kita, armnya yang lebih kita nak bedak ni adalah risiko. Sebab kalau sekali-sekali ada kegagalan dalam usaha-usaha ni, memang kos dia amat tinggi. Ya, yang ini kebiasaan saya sedar yang ada banyak elemen-elemen teknikal. Tetapi kalau kita fokus hanya kepada pulangan kepada syarikat-syarikat Malaysia, kalau kita pecahkan itu, berapa peratus yang kita rasa sampai ke syarikat-syarikat daripada Sarawak dan berapa banyak yang sampai kepada selebihnya? Ini soalan menarik. Okey, industri minyak ni sebenarnya industri yang besar. Industri minyak ni industri besar. Penumpuan orang amnya adalah apa yang kita lihat, yakni stesen minyak. Stesen minyak ni sebenarnya adalah yang paling hilir sekali industri minyak. Tapi yang itu pun sebenarnya cuma sebahagian kecil daripada industri hiliran minyak yang begitu besar.
kalau kita tengok oil and gas pula, kebanyakan orang dia tumpukan kepada bangunan yang dah nampak macam KLCC ataupun pelantar minyak yang mungkin keluar dekat dalam video-video dan sebagainya. Okey. Tetapi biasanya keuntungan dapat juga dikecapi oleh mereka-mereka yang terlibat ataupun biasanya amnya dipanggil vendor lah kan. Vendor ataupun subkontraktor yang terlibat dalam usaha-usaha ni. Jadi kalau kita tanya, apakah untungnya kepada negeri Sarawak selain daripada royalty dan selain daripada mungkin Petros mengambil alih ataupun menjalankan peranan seumpama Petronas. Sekarang pun ada banyak syarikat-syarikat Sarawak yang terlibat dalam industri oil and gas. Mereka bukannya nama-nama yang dikenali ramai. Mereka malah ada yang milik-milik keluarga. Dan mereka terlibat macam mana? Mereka terlibat dengan pembekalan kapal. Mereka terlibat dalam pembekalan pekerja. Mereka terlibat dalam proses pelatihan. Mereka terlibat kerana mereka menyewa tanah untuk didirikan tong-tong. Mereka terlibat kerana mereka juga menyediakan kawasan perumahan untuk orang-orang oil and gas atau kontraktor-kontraktor yang pergi naik turun ke pelantar. Jadi bila kita kata industri minyak, ia melibatkan industri-industri hiliran, industri-industri sokongan dan juga segala sistem ekonomi yang mendapat tempias daripadanya. Kalau di negeri Sarawak itu sendiri, semua orang mengenali Miri sebagai pekan ataupun bandar minyak. Tapi Sarawak sebenarnya ada 2 bandar minyak. Satu lagi bandar minyak adalah Bintulu. Kalau Miri itu kerana minyak mentah, Bintulu tu kerana gas. Kerana MLNG 1, 2 dan 3, tempatnya landing, storage dan processing untuk gas untuk pesisir pantai Sarawak, di situlah manfaat mereka terima. Dan segala pembangunan bandar tersebut semua berhubung kait dengan oil and gas. Dan ini bukan unik kepada negeri Sarawak saja.